mesti nak tahu kan siapa yang tengah jalan ni? Mari sini aku perkenalkan diri. Nama aku Sai, tapi diorang panggil aku Bobby. Tengoklah, aku ni antara orang yang famous dekat sekolah. Mungkin sebab jawatan yang aku sandang sebagai Ketua Pengawas Pusat Sumber. Hari ini, teknologi sentiasa di tangan kita. Tanpa sedar, ia mula menguasai kita. Lihatlah diri aku yang semakin hilang fokus di dalam kelas. Dalam keseronokan, aku leka. Masa berlalu tanpa aku sedar. Sehingga satu saat, aku dipaksa berhenti. Bila realiti mula bersuara, keputusan itu bukan sekadar huruf. Ia adalah hasil pilihan aku sendiri. Teguran itu mungkin pahit, tetapi penuh makna. Kadang-kadang kita perlu jatuh untuk sedar arah sebenar. Dan hari itu, aku memilih untuk berubah. Bukan kerana dipaksa, tetapi kerana aku faham betapa pentingnya ilmu. Sekarang, aku faham akan kesalahan aku itu. Ilmu bukan sekadar maklumat. Ia membentuk fikiran, mendidik jiwa dan memimpin tindakan. Teknologi juga bukan musuh tetapi alat. Di tangan yang bijak, ia membina masa depan. Apabila ilmu dihayati, teknologi memperkasa generasi. Sebabkan sebuah kesilapan itu tadi, sekarang aku bergelar pelajar cemerlang di sekolah aku. Aku mengajar mereka tentang kebaikan teknologi dan kepentingan ilmu supaya mereka tidak membuat kesilapan seperti aku dahulu. Inilah hasilnya jika kita menggunakan teknologi dengan betul. Lihat keputusan aku sekarang dengan yang dulu, dari F ke A. Jadi kawan-kawan di luar sana, marilah kita menggunakan teknologi dengan betul. Dari atas sampai bawah anggun, baby know that I just wanna be with you. Nama saya Hana Binti Omar. Pada pendapat saya, antara peranan teknologi ni adalah memudahkan proses pembelajaran. Sebab mungkin terdapat beberapa cikgu ni menghantar tugasan di dalam Google Classroom. Jadi melalui Google Classroom tu mudah untuk pelajar menghantar kerja dan tugasan mereka. Itu sahaja daripada saya. Nama saya Syifa Miati binti Halim. Kebaikan teknologi terhadap pelajar ialah memudahkan pelajaran. Ianya bermaksud pelajar boleh mencari maklumat dengan cepat dalam internet dan ia juga meningkatkan kemahiran digital. Ianya maksud pelajar lebih mahir menggunakan komputer, aplikasi dan teknologi.